Rahsia ayam goreng lebih sedap daripada biasa. Apa bahan dia? Semuanya dalam resepi 20 minit siap. Inilah dia bahan untuk buat resepi ayam goreng bahan rahsia. Selalunya orang goreng ayam dia hanya menggunakan serbuk kunyit. Kita tambahkan sedikit serbuk cili dan juga serbuk kari ikan. Barulah rasa dia lebih up sikit kan. Nak lagi sedap, kita tambahkan juga 2 ulas bawang putih dan juga bagi lengkapkan kita gunakan serbuk perasa. Nak buat dia, kita hanya perlu campurkan ke semua bahan-bahan ni dan perapkan sekurang-kurangnya 30 minit. Untuk serbuk kunyit ni kita guna 1 sudu makan, 1 sudu makan serbuk cili, 1 sudu makan serbuk kari ikan, 2 ulas bawang putih yang dah ditumbuk, dan last sekali serbuk perasa. Lepas tu kita kacaukan bagi dia sebati, bagi semua lapisan dia ni terkenalah kita punya perapan ni. Okey, tips dia lagi satu, kita gunakan ayam bahagian kepak sebab ayam bahagian kepak ni dia lebih menyerap perapan. Orang katalah berbanding dengan ayam bahagian lain, dapatlah kita rasa kita punya perapan-perapan ni sampai ke dalam isi ayam ni. Okey, kita tengok kita punya gaul ni dah sebati macam ni dengan ramuan bahan-bahan tadi. Kita bolehlah perapkan dia selama lebih kurang 30 minit. Baik, ayam ni kita dah perap pun lebih kurang 30 minit. Jadi sekarang sedia untuk digoreng. Okey, tips nak goreng ayam, pastikan juga minyak kita betul-betul panas. Barulah ayam kita tak serap minyak. Baik, ayam kita pun dah masak dah ni. Warna pun dah tukar ke perang-perangan macam ni. Jadi kita boleh angkat lah. Memang betul lah. Letak je 3 bahan rahsia tadi. Serbuk kari ikan, serbuk cili dan juga bawang putih. Terus rasa ayam goreng ni lebih sedap daripada biasa. Nak dapatkan lebih banyak resipi macam ni? Jangan lupa layari website My Recipe. Makan dulu.